Ya, Assalamualaikum Malaysia. Tentunya anda bersama dengan saya, Mi Raja Lawak. Dan untuk kali ini, saya bersiaran di mana? Di podcast seram. Seram tak? Seram. Okey. Dan seram kali ini, kita akan mengupas bukannya macam seram yang anda fikirkan. Terbang sana, terbang sini, hantu sana, hantu sini, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu coklat. Bukan. Okey. Seram kita akan kupas adalah seram bagaimana mereka menjalani kehidupannya dengan berbagai dugaan. Itu yang seramnya. Okey, kejayaan, kegagalan, dimaki, dihina, diumpat. Dan podcast seram kali ini tidak lama, baik. 30 second je. 30 second, 30 minit je. Okey, jadi kalau anda terlepas pandang, tak apa. Anda boleh layari seniman.com.my, anda boleh dalam tu anda boleh dapatkan podcast seram kali ini. Dan ini adalah podcast seram yang pertama episodnya dan kita bersiaran langsung bersiaran selama 13 episod. Okey. Bermaknanya kita ada 13 selebriti yang akan kita undang. 13 usahawan yang akan kita undang. 13 orang-orang kenamaan yang akan kita undang. Dan kita akan mengupas apakah seram yang ada dalam benih-benih diri mereka. Okey. Dan seram podcast kali ini, kita ada interval. Ataupun interval ni dalam bahasa bangsawan dia, extra turn. Extra turn ni, kita ada seorang musician yang kita panggil untuk kita sama-sama memeriahkan lagi podcast kita ni. Okey. Dan di akhir podcast seram ni kita ada game show. Itu yang best tu. Jadi jangan ke mana-mana. Rasa-rasa nak buang air kecil, slow dulu. Tahan dulu. Setengah jam je pun. Okey? Alright. Dan kita jangan buang masa lagi. Saya nak tampilkan artis kita yang pertama ataupun mereka-mereka yang tengah viral sekarang ni. Okey. Dan salah satu daripadanya adalah Mak, Beatrice dapat 20A, Mak. Hah? Betul ke, Tris? Ya, Mak. Ya Allah. Kejap, Tris. Kejap. Kejap, nanti ulang balik tau. Nanti ulang balik. Okey. Nak ambil gambar lah. Alamak, terekod lah pula. Apa, Tris? SPM Tris dapat 20A. Berapa? 20. Berapa? 20A, Mama. Mr. Didi Chronicle. Yeay. Di, apa khabar, Di? Alhamdulillah sihat. Abang Min sihat? Sihat, Alhamdulillah. Selamat datang ke rumah kita ni, rumah terbaru kita. Ya, okay? terima kasih banyak. Baik, macam mana perjalanan Hari Raya kita kali ni? Hari Raya kita? Hari Raya Saya. Yeah. Hari Raya saya Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Okey, dia tak macam tahun lepas lah. Tahun ni dia macam kurang sikit. Bukan meriah dia. Fulus. Itu biasa dia. Itu biasa kan. Jangan kata awak. Saya pun kadang-kadang pun tergelecek juga. Kan. Tapi kita bersyukurlah dengan apa yang ada. Betul. Kan. Betul tak? Kalau dah Allah bagi tu, itu je lah kita. Mungkin ada hikmahnya kenapa kita, kenapa Allah tak bagi kita banyak. Ada hikmah dia. So kita jangan nak menyesal, jangan nak merengek. Yeah. Kadang-kadang ni, kita tak dapat apa yang kita inginkan, kita peras. Cuba kita bersyukur apa yang kita ada. Betul. Jadi dia akan cover balik apa yang peras. Jangan nak bandingkan diri kita dengan orang lain. Betul. Kalau kita sentiasa membandingkan, ya. Kalau kita sentiasa membandingkan diri kita dengan orang lain, itulah jadi macam orang cakap apa, selalu perasaan tak puas hati itu keluar. Betul. Baik, Di. Kadang-kadang ramai juga yang nak tahu ni. Predi-predi yang anda siarkan, predi-predi yang anda lakonkan kembali ataupun watak-watak yang anda hidupkan kembali. Macam mana sambutan apa cakap rakyat-rakyat Malaysia, warga-warga Malaysia kita ni? Macam mana rasanya? Sambutan, alhamdulillah lah, sambutan dia orang cakap apa sangat memberangsangkan daripada mula orang kenal saya pada tahun 2020 dulu sampai sekarang follower pun makin meningkat. Sekarang ni kita apa orang cakap tengok pada follower je kan. Betul. Bukan saya je, semua orang macam tu. Penerbit filem pun sama juga. Betul. Kan? Tengok follower banyak, panggil. Betul. Kalau tak banyak tak panggil. Ini dengar-dengar cerita bukan saya cakap tau. Dengar-dengar cerita macam tu. Betul. Lebih kurang betul. Lebih kurang lah tu. Abang Mi berlakon kan tahu kan. Betul tu. Saya pun dah lama sebenarnya tak berlakon ni. Pasal apa? Bukan apa. Apa? Ni janggut dah putih. Alamak. Mungkin saya akan berlakon di Arab kot. Jadi okey. Yang terbaru daripada Didi, yang terbaru viral lah orang kata, yang terbaru dapat sambutan ni, apakah benda yang anda hasilkan? Kalau yang terbaru rasanya untuk video panjang lagu lah, lagu parody. Lagu parody? Masa puasa tu. Ada satu lagu tu dia
cerita pasal orang berpuasa lah. Saya ambil lagu Hatikus Endang. Lagu asal lagu apa tu? Demi Cinta ni adalah lagu yang dari dulu dalam sejarah asmara. Oh, baik lagu tu. So anda ubah cerita dia? Ubah cerita. Jadi cerita apa tu? Jadi cerita puasa. Jadi Dari dulu dalam sejarah berpuasa, paling sulit menahan haus dahaga. Terbaik. Dan macam mana datangnya idea-idea untuk nak buat kerja-kerja ni? Dia sebenarnya idea ni, orang cakap, kita dah selalu buat benda tu. Contoh macam seorang penebar roti canai, dia hari-hari tebar roti canai. So maknanya dia boleh tebar sambil dia pejam mata, dia boleh tebar roti canai. Saya rasa sambil call pun dia boleh tebar roti canai kan. Sama macam saya. Sama macam saya juga. Kerja saya tu saja. Saya buat video, content creator. Jadi saya setiap hari memikirkan konten. Jadi saya rasa tak berapa ada masalah sangat untuk fikirkan macam nak ubah lirik lagu, untuk buat dialog apa, tulis skrip apa semua kan. Kerana itu adalah kerja harian saya. So maknanya bagi saya, kalau orang lain pun di tempat saya, mereka pun rasanya tak begitu susah pasal itu je benda yang kau fikir. Okey, tentang family pula, anak-anak ada yang mengikut ke? Anak-anak tak ada. Saya ada 2 anak. Seorang lelaki, seorang perempuan. Yang perempuan 19 tahun, yang lelaki 15 tahun. Rasanya diorang boleh menyanyi. Tapi diorang tak ada, orang cakap apa, passion macam saya untuk macam muncul di sosial media macam tu kan. Diorang tak ada passion tu lagi. Mungkin kecil lagi kot. Belum lagi kot. Mungkin lagi. Belum lagi. Kalau dah expose, mana tahu tiba-tiba, okey ni kan. Betul. Kan kita tak tahu lagi macam mana dia orang. Orang rumah macam mana? Dia pepet-pepet tak? Orang rumah beranilah dia pepet-pepet. Tak adalah. Dialah penyokong saya nombor 1. Dialah orang di belakang saya. Kalau orang tanya siapakah orang yang support saya sepanjang hidup saya, tentunya isteri saya lah. Dia tak pernah merengek apa. Kalau saya tak tidur malam buat konten apa semua, dia tak pernah dia tak pernah nak marah, nak merungut, tak pernah lah, pasal dia tahu tu kita orang punya kerja, kan, kita orang punya pendapatan. Jadi kalau anda di luar sana rasa nak buat macam kerja-kerja apa yang Didi buat ni, buatlah. Kita kena buat apa yang kita enjoy kan? Betul. Kita kena buat apa yang kita suka, bukan buat apa yang terpaksa kan? Betul. Kalau buat benda yang terpaksa ni, dia akan jadi satu macam tak ikhlas pula. Betul, itu betul. Baik. 2024. Satu tahun yang saya rasa banyak mencalarkan karier Didi, ataupun banyak lagi yang menaikkan terus Didi di persada orang cakap media sosial ni, dengan kes-kes, bukan kita nak cerita politik lah di sini. Tapi kes-kes itu yang melonjakkan nama Didi lagi. Kenapa jadi macam tu, Didi? Ini biasa memang macam inilah. Ini lumrah dalam sosial media. Okey, tak kira lah kita ni orang biasa, ataupun kau ni politician ke, ataupun siapa-siapa saja. Dia tak semestinya orang-orang tertentu. Semuanya mesti ada haters. Semua ada haters. Okey, sedangkan ustaz pun ada haters, apa lagi saya orang biasa ni. Betul tak? Jadi benda tu pada permulaan memang saya rasa macam kita baru mula kan, dulu-dulu masa mula orang kenal, so mula-mula orang kecam, dia memang jadi satu macam fobia pun dia kan, kita takut kan, takut baca komen. Tapi lama kelamaan dia okey. Baik, kita dah faham. Kita pasal dulu-dulu ni. Apakah idea pertama yang boleh buatkan awak dikenali di persada media sosial ni? Apakah benda itu? Okey, yang pertama sekali sebenarnya tahun 2000 lebih kurang 2015 ke 16 macam tu. 2016 lah. 2016. 2017 masa tu saya buat dulu popular Smul yang dan masih lagi ada di YouTube ke apa ke? Benda tu ada lagi. Masih lagi ada. Masih lagi ada. Dulu kan kita ada app Smul tu, orang nyanyi karaoke tu kan. Bak kata orang kampung semula. Semula. Yalah. Bahasa baku dia semula lah kan. Semula lah. Okay, Smul. Ada satu video tu saya muat naik dekat YouTube.
duet dengan JCJ. JCJ apa penyanyi British tu. Wah, JCJ ya? JCJ lagu Flashlight. 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 Itu pertama kali video saya viral lah dekat YouTube. Masa tu berapa tontonan dia? Sekarang ni tontonan tak tahulah, lebih kurang dalam 2 ke 3 juta view macam tu. Banyak Dekat YouTube saya lah. Terkejut tak? Mula-mula terkejut jugalah kan. Asal banyak orang tengok ni. Tengok komen pun bukan orang Malaysia je ni. Kan orang Kutub Utara pun ada. Kan banyak orang komen. Alhamdulillah semuanya pun macam positif lah dia punya komen semua kan. Alhamdulillah. Dan selepas itu perjalanan hidup dah lain lah. Orang dah kenal, dah mula ni, dah mula komen, dah masuk. Tak, itu yang pertama tu. Dia viral tapi saya tak boleh mempertahankan. Kira lepas tu dia slow balik, jatuh balik kan. So tontonan video-video selepas tu tak banyak. Kira macam itulah bak kata orang mengekalkan sesuatu tu macam merdeka lah, macam merdeka juga kan. Mempertahankan kemerdekaan tu lebih susah berbanding kita nak dapatkan. Dia lebih kurang macam ni jugalah. Nak bikin senang, nak maintain tu agak ni kan. Nak maintain tu yang susah sebenarnya. Nak dapatkan tu pun susah juga, tapi nak maintain tu lagi susah sebenarnya. Okey. Lepas tu pada tahun 2020 lagi seminggu nak PKP, nak COVID, ada satu video ni viral balik. Tapi kali ni bukan lagu. Bukan lagu tapi ianya parody. Kau ni kenapa? Kau gaduh apa dengan dia? Muka cantik tapi suara Dah betul lah dia cakap tu. Memang suara kau macam tu kan? Tu yang dia dengar kan? Tak kisahlah ya. Suara tak penting, yang penting rupa tu. Kalau rupa sedap tapi rupa macam penunggu gua, buat apa? Hei, aku pernah nampak tau penunggu gua lagi cantik daripada kau. Apa yang sampai di halau kau tadi tu? Kau cakap apa dekat dia? Ada tak penting bang. Okey, siap. Tinggal nak pergi kering je ni. Okey, sekarang ni kau boleh nyanyi. Tapi lagu aku pilih tau. Okey, aku nyanyi dulu, lepas tu kau sambung. Lagu Carry kau tahu kan? Okey, kau buatku kata. Oh la 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 la. Betul tak? Okeylah, kira betul lah tu. Saya punya parody ni ambil daripada video lain. Kita edit ikut kita punya itulah. Kita punya cara tersendiri lah. Yang original? Ambil yang original. Edit balik? Masukkan awak dalam tu? Masukkan kita dalam tu. Kita macam bercakap dengan dia ke apa ke macam tu lah. Dan sambutan? Sambutan dia Alhamdulillah time tu memang luar biasa. Boleh kata seram jugalah mula-mula tu. Yang tu lagi seram daripada yang JCJ tadi tu. Mana? Itu lagi seram dia. Itulah seram dia. Tapi seram bukan takut terkucil, tak ada lah. Ini seram macam kita rasa, macam mana nanti ni kan? Orang semua kenal aku. Macam tu lah. Dan sekarang masih lagi dalam ni media sosial. YouTube ke apa ada lagi? Video tu? Video masih lagi. Itu tak boleh buang tu, kenangan tu. Jadi kalau anda nak saksikan, anda boleh typekan Didi Chronicle punya ni. Sabar dulu. Jangan teruskan pasal kita ada masa lagi. Okey. Untuk anda-anda di rumah yang ke mana-mana, kalau rasa nak buat nak buat air ke, nak buat apa ke, nak masak nasi ke, nanti dulu. Okey. Kita nak tengok apa yang Koji Sky nak belanja kita hari ni. Okey, Koji Sky, over to you.
Ya, terima kasih Koyi, terima kasih. Lagu kau seram betul. Itu lagu lama tuan-tuan, bukan lagu sekarang tu. Tahun 70-an ni lagu tu. 200 sahaja dapat masa tu. Seram tak? Seram. Seram kan? Seram. 200 itu sebulan sebelum raya. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Terima kasih kepada audio-audio man kita yang menjaga audio kita dengan baik kali ini. Terima kasih. Dan kita akan kembali bersama Didi. Didi. Ya. Jadi apakah cerita-cerita yang nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar dengan ataupun penonton-penonton kita sekarang ni? Cerita seram ni? Boleh? Okey, cerita seram. Cerita seram dalam hidup saya ni lebih kurang ada 3 lah. Ada 3 cerita. Tapi saya nak buat 2 je lah cerita. Pasal kalau 3 ni dia jadi 1 jam. Kita punya acara ni 30 minit je kan? Betul. Okey, kita buat 2 je lah. Okey, yang pertama ni dululah. Dulu saya pernah kerja potong rumput. Ambil upah daripada rumah ke rumah macam tu kan. Lepas tu ada seorang tuan rumah ni, dia tawarkan saya satu job subkontraktor. Dia tawarkan tu maknanya benda tu manis ke apa nak suruh tawarkan? Tak, dia sebenarnya masin. Kelakar juga kau ni. Dengar. Okey. Dia tawarkan saya kerja subkontraktor. Okey, lepas tu dia kata, saya cakap lah, saya ni duit tak ada, nak modal apa semua kan. Dia kata, don't worry. Dia cakap, semua kos saya tanggung. Perbelanjaan mula-mula ni saya tanggung semua. Okey, tapi awak punya keuntungan tu akan dapat juga. Dia kata kan. Dia cakap macam tu. Jadi kita ni pun kita tak tahu, kita tak ada ilmu bersilat dalam bidang kontraktor ni tak ada. Kan? Jadi dengan tawaran dia tu sebulan berapa puluh ribu apa semua tu, jadi kita pun ikutlah. Kan? Jadi pun kita ikut dengan kereta saya buat letak meja rumput, buat masuk pekerja kan, sampai absorber spring semua tukar beberapa kali. Kan? Memang apa orang cakap, kita mempercayai orang lah masa tu. Okey. Jadi sampai waktu macam untuk bayar gaji, dia tak boleh bayar. Dia tak boleh bayar. Lepas tu kita pun macam paksa-paksa jugalah dia orang. Okey, kita paksa kontraktor tu untuk bayar saya lah. Saya paksa dia. Okey, tapi orang cakap apa, ada satu masa tu dia kata, "Okey, jom pergi rumah saya semua." Okey, pergi rumah saya semua. Kita orang pergilah dengan pekerja. Sepatutnya bagi saya duit, saya bagi kat pekerja saya. Macam tu kan? Ini kita semua kena pergi sana. Kita semua kena pergi rumah dia, dan lepas tu dia bagi seorang-seorang. Dia tak bagi saya dulu. Dia bagi dia ni. Dia bagi pekerja saya daripada dia. Sepatutnya dia kena pas kat saya kan? Itulah yang betul dia. Maincon bagi subcon bagi dekat orang bawah. Kan? Ini dia tolong bagi. Lepas dia dah bagi, okey, semua dah balik, dia kata, "Didi, kau tunggu kejap." Ni, tenakulah ni kan cakap, ni banyak aku dapat ni cakap kan. Okey. Sekali dia bagi saya 200 je. Yang lain semua dibagi gaji penuh ni. Dia orang kata kan, yelah dia orang ni dia cakap, okey, yang dia orang ni pekerja kan. Takut nanti dia orang tak nak kerja kan. Dia orang apa tak ada semangat nak kerja, saya bagi dia full. Awak ni nanti dululah. Dia cakap macam tu. Dia tahu, aduh, astagfirullahaladzim. 200 sahaja dapat masa tu. Seram tak? Seram kan? Seram. 200 itu sebulan sebelum raya. Dah dekat raya ni pula kan. Masa raya tu pun dia lambat bayar gaji. Nak raya ni dia pun lambat bayar gaji juga. Pekerja semua dah pergi ke rumah saya semua. Bang, macam ni bang, dah nak raya bang. Lagi 2 hari nak raya, kata kan. Dia orang minta kat saya dekat saya duit gaji ya? Duit gaji. Kan semua minta saya. Saya pun nak buat macam mana kan? Betul? Saya pun duit tak ada. Okey, lepas tu si kontraktor ni pula dia kata, baru dia bersuara, dia cakap kan. Dia kata, awak sepatutnya subkon, awak kena ada modal. Masa tu kau cakap macam mana kan? Aku dah bagi tahu awal dah, aku tak ada duit. Masa sebelum start kerja ni, aku tak ada duit. Aku cakap, dia kata okey. Lepas tu dia pun bersetuju. Dia bersetuju untuk untuk tanggung semua kos. Lepas tu dah nak dekat raya ni, tiba-tiba aku pula yang kena keluarkan duit. Astagfirullahaladzim. Masa tu berapa ramai pekerja?
Lebih kurang lah. Lebih kurang dalam 7 orang macam tu. Ramai. Kalau seorang 1,500 kali 7 berapa? Betul. 7 lebih kurang tak tahu. Banyak tu. Banyak tu lah. Banyak. Yang penting banyak lah kan. Jadi macam mana awak menyelesaikan masalah tu? Okey, jadi dah jadi macam tu dengan saya pun tak ada duit apa semua kan. Jadi saya terpaksalah tinggalkan pekerjaan tu, tinggalkan orang tu, semua saya lupakan semua benda tu. Okey. Ini apa orang cakap, ini saya tak bangkit daripada orang cakap saya kan tadi mula-mula potong rumput. Saya tak kembali potong rumput. Saya buat benda lain. Saya orang cakap apa dah kecewa kat situ. Mana awak tinggalkan kerja tu, awak buat benda lain. Tapi kecewa bukan kecewa dalam hidup. Okey, kerana dalam hidup kita ni ada banyak lagi benda kita boleh buat selain daripada potong rumput tu. Tu dia. Itu moral dia tu ni. Betul. Itu adalah satu orang cakap apa pengajaran bagi saya. Okey, jangan mempercayai orang yang kita tak kenal. Kita potong rumput depan rumah dia datang tiba-tiba, lepas tu cakap dengan kita nak bagi kontrak apa semua kan. So kita kena kaji dulu, kita kena selidik dulu siapa orang tu semua kan. Baru kita ataupun kita pergi buka kitab dulu kan. Kita buka kitab dulu cerita macam mana selok-belok kontraktor ni ataupun bidang-bidang yang kita ceburi, baru kita boleh buat. Betul. Okey, kalau kita setakat main masuk, kita main terjun je, memang kena ngap lah dari bawah kan. Jadi kepada anda yang di sana yang masih mendengar, itu adalah salah satu jalan penyelesaian. Kalau siapa-siapa yang ada masalah macam ni, tu dia. Jangan give up, jangan mengelabah, relax. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia sediakan ubat dulu. Penyakit ni semua ada ubat, jangan risau. Baik. Okey, Di. Itu tadi kita dapat satu cerita. Okey. Jadi cerita yang kedua ni macam mana pula? Okey, cerita yang kedua ni baru jadi. Baru jadi? Tahun lepas. Tahun lepas. Kira barulah tahun lepas kan? Yeah. Tahun lepas ni kira barulah. Cerita dia bermula pada satu petang tu. Seram ke ni? Saya tengah edit video. Saya tengah edit video. Lepas tu saya nak buka saya punya YouTube channel. YouTube channel saya. Tiba-tiba, pum. Tak boleh masuk. Seram tak? Seram kan? Seram. Tak boleh masuk. Saya cakap, ini kenapa ni? So, masuk password kan? Masuk password pun sama juga. Saya buka email saya pun tak boleh. Saya buka semua benda yang berkenaan dengan Google, semua tak boleh. Itulah macam kena lock je tu, macam kena hack dia. Ya. Betul. Macam mana tahu? Takkanlah popular pun kena hack juga. Itulah saya tak faham macam mana saya punya akaun YouTube saya, dia Google lah. Saya punya email Google tu kena, saya tak tahu macam mana. Tiba-tiba jadi macam tu. Rupanya bukan saya seorang. Masa tu lebih dalam minggu tu lah, ada beberapa channel YouTube yang lain pun dia ada keluarkan berita yang sama, iaitu dia punya channel kena hack. Sama. Mana tak mengelabah bang. Saya punya pendapatan semua daripada situ. Pendapatan apa orang cakap apa, content creator saya daripada YouTube. Masa tu follower dah ramai tu kan? Ada 415,000 follower. Menangis saya bang. Jadi apakah jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah hack-hack ni? Bantu yang tengah mendengar, tengah tengok kita ni, ramai yang kena hack juga. Okey. Bagi dengan sikit idea pada orang tu. Sebenarnya saya adalah saya kan post kat sosial media saya kan. Saya cakap saya punya akaun kena hack. Lepas tu adalah beberapa orang yang tolong saya kan. Alhamdulillah lah, terima kasih pada korang yang tolong saya. Ramai juga bang. Dia tolong saya. Alhamdulillah, tapi semua cara diorang tu mungkin saya menggelabah sangat agaknya. Tak dapat. Saya tak dapat. So lah saya cari sendiri. Saya buat sendiri macam mana kan. Saya gunakan segala-gala yang mungkin. Saya gunakan apa benda semua, saya search kat Google, semua saya buat. Alhamdulillah dapat. Tapi sebenarnya di balik cerita tu ada satu benda yang saya rasa yakin sangat benda tu sangat tolong saya. Selepas kejadian tu saya rasa macam sedih dan saya mohon down gila. Saya mohon pada Allah, saya sembahyang. Kalau dulu saya berselang-seli sembahyang, sekarang saya dah penuh sembahyang. Macam tu lah. Kan, kira macam orang cakap apa, padan muka jugalah. Kenapa kau dulu macam tu sekarang? Saya cuba memperbaiki diri saya berdoa tiap-tiap malam. Kan, semoga saya punya punca mata pencarian saya ni dikembalikan kembali kepada saya kan. Tiap-tiap malam saya berdoa, setiap sembahyang saya doa. Setiap saya berjanji, saya cakap kalau lepas ni saya dapat balik akaun ni kan, saya akan sedia upaya untuk menjaga saya punya ibadah semua
saya buat janji macam tu bang. Sampai saya Jadi Allah macam tu. tunaikan ya. Alhamdulillah Berapa lama seminggu. ni? Berapa lama? Seminggu lepas tu. Minggu. Seminggu lepas tu ada saya call satu technical punya daripada India. India punya tu email. Saya hantar email dekat saya dapat daripada Google lah kan. Mamat India lah. Dia Google technical India. Technical. Saya hantar dekat Malaysia punya, saya hantar kat Indonesia Tak punya, jalan. dekat Thailand punya, India punya dia reply. Oh. Bukan Malaysia punya tapi India punya India reply. punya reply. Dia kata okey saya akan bagi pada center, dia kata kan. Daripada center tu dia WhatsApp saya balik dan dia minta tapi susah juga bang. Pasal dia ada minta ID video kita, satu ID video. Kita punya video dah kena padam bang kat dalam tu. Orang dah ambil. Orang daripada luar negara dah ambil, dia pergi padam semua video saya. Dia pergi letak nama Tesla kat situ. Oh. Saya punya nama channel tu dia bagi nama Tesla. Okey, lepas tu mengarut-ngarut benda semua kan. Biasalah kalau dah orang ambil memang dia pergi mengarut lah. Agak-agak apa sebab yang dia nak sangat akaun tu? Tak tahulah, mungkin pasal Followers ke? satu follower mungkinlah pasal dah ratus ribu kan. Satu lagi saya tak tahu kenapa sebenarnya. Itu je lah yang saya tahu. Follower ke itu je lah. Dan sampai sekarang saya tak tahu. Saya tak faham kenapa orang nak Apa yang orang dapat dia? apa yang itulah. Tapi saya dengar orang cakap kalau dapat channel macam tu, dia orang boleh jual. Mahal. Lagi tinggi follower, dia orang jual lagi mahal. Popular channel lah. Ada satu, saya tak tahu, kereta ke apa dia punya tu, ada satu channel pasal kereta pun kena juga pada minggu tu. Bukan saya saja. Jadi sabar tadi. Untuk penonton-penonton setia kita ni, apa yang awak nak sampaikan? Apa yang awak nak bekalkan untuk diorang yang kena masalah sama macam awak ni? Kadang-kadang kan Allah ni jentik kita sikit bagi kita sedar, okey, apa kesilapan kita yang lepas, kenapa kita jadi macam ni, kenapa kita Betul. orang cakap apa tidak mengamalkan segala perintah yang disuruh kan. Jadi bagi saya Allah telah menegur saya. Bagi saya nangis satu malam habis-habis. Betul. Sebenarnya bila Allah nak angkat kita ni, dia memang punahkan yang belakang-belakang tu dulu. Pasal apa dia suruh kita repair balik, susun balik dengan tapak yang cantik. Tapak tu dah ada dulu. Tinggal lagi kita tak, orang cakap apa, tak susun dengan betul. Jadi dia ceramukkan balik, dia ambil, kadang-kadang dia zero kan tau. Jadi dia suruh awak jalan balik. Jadi tapak tu awak dah tahu, awak tinggal nak letak balik je. Dengan lebih kukuh dan lebih yakin. Itulah kuasa Allah. Betul bang. Aku angkat-angkat mereka dengan musibah, nampak? Musibah tu bukannya satu benda yang tak elok sebenarnya. Kalau kita tak ada masalah, kita bukan duduk di dunia, kita duduk di syurga. Betul. Kita duduk di dunia, masalah lah makanannya, betul tak? Betul. Jadi kalau anda ada di luar sana, jangan rasa down. Awak down, kawan tak down, awak down. Jangan down sangat. Itu dia. Cerita daripada Didi tadi, sekurang-kurangnya dapat kita motivasi diri. Betul bang. Dan kita letakkan di mana pertolongan sebenarnya kita nak. Betul bang. Saya rasa macam miracle je bang masa tu. Betul. Saya dengar banyak kawan-kawan saya ataupun orang yang kawan saya kan yang kehilangan dia orang punya akaun, dia orang tak dapat balik. Betul. Tapi alhamdulillah saya dapat balik bang. Kenapa dia orang tak dapat tu? Mungkin dia tak ada bantuan daripada Allah. Itu Mungkin dia ketepikan, tak langsung ke mana tahu, dia terlepas pandang ke mana tahu. itu Itu dia. tahu lah. Mungkin Alhamdulillah lah. cantik sangat cerita tu dan cantik sangat motivasi tu. Dan kita sebenarnya benda ni adalah yang dikatakan seram, podcast seram ni seram dia. Dia bukannya seram hantu, ilmu hitam, badan hitam. Sebenarnya kan, benda-benda yang apa dalam kehidupan kita macam tadi macam hutang bank ke apa, bank kejar kita, alung kejar, itu sebenarnya lagi seram daripada seram hantu tau. Tangan betul kat tak? sini lah, tangan tu. Aduh. Seram daripada seram hantu. Betul, tau. betul. Hantu selalu seram. Tapi seram-seram hantu pun dia tak seram macam kita. Kita lagi hantu pada hantu tu. Okey, dan untuk kita sedikit awak cakap bekalan kita, sebenarnya ramai orang tak tahu musuh tu siapa. Musuh tu bukannya orang lain. Musuh kita bukan doktor, bukan polis, bukan askar, bukan cikgu, bukan. Musuh tu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Pernah tak kita berperang dengan diri kita? Pernah kita melawan nafsu kita yang bukan-bukan? Pernah tak kita kawal kita punya korek? Nampak tak? Musuh tu sebenarnya diri kita. Tak perasan. Yang kita bermusuh dengan orang lain tu buat apa? Buat apa nak musuh dengan Maya Karin tadi? Itu lain. Musuh tu diri kita sendiri.
Betul, itu saya rasa sangat bertepatan sekali. Sebenarnya apa yang Abang Mi cakap tadi tu, musuh kita adalah diri kita, adalah kita nak melawan kita punya nafsu kita punya kejahatan dalam diri kita. Itu sebenarnya yang paling penting. Apabila kita orang cakap apa, dapat menangani ataupun kita dapat mengatasi kita punya nafsu, kita boleh kawal, kita boleh drag dia, barulah kita boleh dia pula nampak. Tu. Barulah dia telefon dah. Dah bagi. Okey. Barulah kita boleh dapat orang cakap apa, menjalani kehidupan yang kita nak. Betul. Kalau tak, kita nak ke sana je kacau. Kita kena ke sini. Dan jangan lupa kan? ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah aku jalan yang lurus. Maknanya kita kena ada dampingan. Kita kena ikut orang-orang yang telah berjaya. Jangan kita pandai-pandai sendiri je. Nak buat jalan sendiri, ke gaung begini. Betul tak? Jadi, betul. setiap apa benda yang kita lalui, setiap jatuh bangun kita, sebenarnya dah ada orang jatuh bangun dulu lagi pada kita. Betul. Cuma kita ni zaman ini, zaman dulu dah ada dah. Kita zaman ni pula, jadi dengan watak yang sama tapi tempat yang berbeza dan alam yang berbeza. Tahun berbeza. Itulah pasal orang apa, saya tak faham kenapa orang-orang budak-budak sekarang ataupun budak bayi saya lah tak suka mata pelajaran sejarah. Padahal daripada sejarah itulah kita dapat orang cakap apa, kita boleh membentuk masa depan melalui masa silam. Okey, daripada kita mempelajari sejarah. Saya teringat satu kata-kata kita punya tokoh negara. Dia kata apa? Kalau anda tak belajar sejarah, nanti sejarah akan mengajar anda. Nampak? Betul. Nampak? Betul tak? Itu macam lagu. Kalau kita tak belajar sejarah, nanti sejarah akan mengajar kita. Itu macam lagu Ramli Sarip memang. Sejarah. Kan? Mengajar kita kan? Baik ni. Sedikit kata-kata kesimpulan daripada apa tapak-tapak yang anda buka hari ni. Okey, kesimpulan yang saya dapat lah, yang saya nak kongsi pada tetamu audiens kita pada hari ini. Okey, jadi kita jangan mudah percaya pada orang. Okey, kalau tak benda-benda seram akan terjadi. Betul. Kan? Betul. Kan? Apa bidang pun, apa cerita pun, jangan mudah mempercayai, terutama orang yang kita tak kenal. Okey, kita kena selidik dulu, kita kena tanya dengan orang yang berkelayakan, yang berpendidikan, ustaz ke ataupun ibu bapa kita ke, siapa-siapa yang pandailah untuk kita tanya pada bidang dalam hal bidang tu. Okey, supaya kita orang cakap apa, tak mudah tertipu macam saya tadi. Okey. Dan lagi satu, sentiasa banyakkan berdoa pada Allah. Kita tak tahu apa yang Allah akan bagi pada kita. Ada satu cerita lagi dia berdoa pada Allah. Tapi Allah dia tak makbulkan yang dia doa tu. Tapi dia makbulkan benda yang lain yang lagi baik daripada tu sebenarnya. Dan mungkin dan kesimpulan apa yang kita cerita ni apa tahu? Tak semua yang kita minta tu kita dapat, dan tak semua yang kita dapat tu kita nak. Kita tak nak susah. Kita tak nak jadi macam ni. Kita tak nak kena hack. Jadi perangilah diri anda sebelum anda berperang dengan orang lain. Betul. Berperang dengan orang lain. Tu tadi. Terima kasih. Itu sedap cerita kau tu. Seram tu, itulah seram yang kita nak keluarkan pada penonton-penonton podcast kita. Jadi kepada anda di luar sana, ambillah satu pengajaran, ambillah satu iktibar bahawa sesungguhnya seram itu bukan satu benda yang menghalang kehidupan kita. Dia akan lebih menambahkan keceriaan apabila kita tahu dengan siapa kita nak minta pertolongan dan dengan siapa sebenarnya musuh kita. Betul. Mintalah pada Allah dan bermusuhlah dengan diri sendiri. Peranglah hawa nafsu yang bukan-bukan ni. Nescaya Allah Ta'ala akan wujudkan hidayah untuk anda. Betul bang. Betul. Sampai masanya untuk kita meneka lagu. Okey, Adi. Okey. Anda kena teka lagu apakah ini? Okey. Mana? Alamak, lagu apa tu? Boleh? Kita skip. Lagu apa tu? I know Lela. Ya Allah, iyalah. Okey, kita tukar lagi. Kalau laju tadi tahu kan. Okey. Okey, kita tukar speed 120. Betul alih macam. Lain. Okey. Lagu yang kedua. Kita dengarkan. Ini lagu Zion ni tak silap. Cuba sambung. Katanya
Tentu dia perempuan muda. Ya, betul kan? Abang dah kata Exion namanya. Tu, betul. Apa tajuk lagu tu? Saya tak tahu original dia. Tak tahu tajuk dia kan. Kadang kita dengar tajuk lagu apa, kita tahu lagu tu tapi tajuk dia tak tahu. Itulah original lah. Itu lah. Original dia. Alah. Baik. Teman-teman pun tebakan anda betul. Tekaan anda betul. Terima kasih. Dan dengan itu terima kasih. Selamat kamu baru Datuk Keramat kepada Didi. Semoga Allah bersama anda teruskan apa yang anda suka, teruskan apa yang anda buat sekarang ni. Sesungguhnya kami sendiri sentiasa menyokong anda. Semua jangan lupa kita ada second episode, kita ada episode yang kedua untuk yang akan datang ni. Jadi jangan ke mana-mana. Stay tune bersama kami. Anda buat apa yang anda suka dan yang anda enjoy, jaga orang tua, jaga adab dan sayangilah orang yang menyayangi anda. Sesungguhnya manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang berguna bersama manusia. Okey, jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Podcast Seram.